Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Detulin. Aku Jasmi bin Muhammad Zain. Dalam kesempatan ni aku nak ucapkan terima kasih dekat tim aku, Anas, sebab set yang baru. InsyaAllah lepas ni video-video Detulin akan dekat set sinilah, insyaAllah. Okay, so untuk video kali ni aku nak share satu produk yang selama ni aku buat eksperimen. Dan aku tak tahu pula benda tu ada dalam market. So that bila aku nampak benda tu baru je keluar dalam market, dan aku terus reach out untuk aku test. Dan dia bagi aku barang tu untuk test. Tapi dia tak ada cakap apa-apa supaya aku boleh cakap ni, aku tak boleh cakap ni, tak ada. So dia bagi aku barang itu untuk aku test supaya aku boleh bagi feedback yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Sebab tu aku tak kisah pun dalam visual ini ada pelbagai brand-brand yang lain. Okay? Lately ni untuk tahun 2026 lah kan, aku dah selalu guna Pocket 3 untuk aku buat konten. Dan ada beberapa video yang aku dah buat eksperimen on Pocket 3 ni. Nanti korang boleh check out lah dekat bahagian kiri atau kanan di sana, nanti aku letak. Tapi aku recap kat sini lah. Pocket 3 ni, kalau kita cucuk USB-C ke PC, dia akan jadi webcam. Webcam ni dalam istilah yang lebih general, ia adalah jenis video UVC. Okay, so macam mana aku nak transmit dan aku nak gunakan Pocket ni dalam setup MCP aku. So aku tak perlu nak setup gimbal, pakai mirrorless dan bla 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 bla, tak perlu. Barang yang aku masukkan adalah this one dekat dalam ini. Okay, dalam ni begini, ada partition. Kat dalam ni ada banyak aksesoris. Dekat sini korang nak nampak antena. Dan aku sneak peek sikit lah. Dekat sini adalah barangnya, iaitu image transmitter untuk Pocket 3. Okay, jom kita buat unboxing dulu kat dalam ni. Okay, basically this one bukan. Okay, this one bukan. Ni memang aku letak kat dalam ni untuk senang aku nak pakai. Is a L battery. Okay, NPF battery 990 kot ni. Macam tu lah besarnya. Okay, tapi apa yang korang akan dapat, dia akan bagi segala-galanya. Aku keluarkan dulu. Korang akan dapat 2 kepala charger USB-A. Lepas tu korang akan dapat 2 juga untuk charger dia, USB-A to USB-C. Okay, basically untuk transmitter dan receiver, right? Lepas tu dia bagi juga HDMI cable. Okay, HDMI to HDMI cable. Dan dia bagi USB-A to USB-C. Support high speed punya charge. Dia datangkan dengan 2 antena. Simple, image transmitter kan. Okay, so aku bawa tu keluar dia punya receiver dulu. Okay, this one is a receiver. So kita masukkan dekat sini lah. Okay, receiver. Dan inilah dia punya transmitter. This one, a transmitter daripada VRRIIS. Jangan terkejut, memang nama brand itu adalah VRRIIS. Aku dah confirmkan dengan pihak company. VRRIIS. Nak install dia very senang gila. Sebab tu aku suka. Iaitu korang boleh cabut this one. Ada USB-C dan dia support untuk Pocket 3 punya quick release ni. So korang tinggal nak masukkan je dekat sini. Dah terus secure. Begini je setup dia. Tak perlu nak setup bulky gila. Macam ni saja dah jadi wireless. Lepas tu dekat bawah ni kita boleh letaklah dia punya tripod. Okay, so dia boleh berdiri. Okay, sebelum aku nak tour the product, nak tunjuk kat korang in detail, aku nak bagi tahu juga ada satu masalah yang aku hadapi bila first time aku nak pakai dia. Okay, korang boleh tengok dekat sini. Okay, basically aku pakai bracket ni, aku pakai casing ni. Ni bila aku pakai bateri ni, aku nak masuk sini,
Nampak ni blok. Tak boleh nak pakai. Aku pakai bracket ni sebab aku nak letak handle. Okay. Aku nak letak handle macam ni. So senang aku boleh pegang macam ni kan. On daily day, aku memang akan pakai this Ulanzi punya bracket lah. Tapi kalau aku nak set up dengan dia punya transmitter, aku perlu set up lain lah. Dan aku tak kisah untuk benda tu. Which is aku ada jumpa satu barang yang membantu aku punya workflow. This one, bracket ini. Okay, plastik saja. Okay, bracket ni. Dan bracket ni tak jual separately. Dia jual dengan lampu. Lampu ni tujuan dia adalah untuk dia clip dekat sini. Okay. Ataupun dia ada call shoe. So dia boleh letak kat sini. And then slot kat sini. Okay. Tak apalah, dapatlah extra lampu. Dan yang penting dia adalah this one. Okay, bracket ini. Jadi mudah saja pasang dia. Aku hanya perlu pasang dia dekat body pocket tree aku. Begini. Okay. So that aku dah boleh pakai handle grip aku. Walah. Settle macam ni. Okay. Okay. So dekat sini dah rata. Jadi aku boleh masuk bateri aku untuk power up the transmitter. Begini terus. Dan dia terus on. So aku punya setup beginilah lebih kurang. Aku boleh handle macam ni, aku boleh nak access the joystick everything, and aku boleh pegang support macam ni ke. So solve the problem. Okay guys, inilah dia punya transmitter. Selain daripada dia comfortable, dia boleh cucuk terus macam ni. Okay, dan dia boleh secure the lock dan membuatkan design tu sangat and simple, minimalist. Tak perlu bulky wire itu wire ini. Okay, dalam keseluruhan ini dah ada built-in converter UVC to HDMI. So kalau kita go through dia simple macam tu. Dekat atas ni dia ada USB-C terkeluar macam ni, dan dia ada lock system kat sini yang support pocket tree. Sebelah sini ada tulis transmitter TX. Dekat sini USB Type-C power up. Sebelah sini adalah HDMI in. Okay. Sekiranya korang nak guna benda ni bukan daripada pocket tree, dia boleh juga jadi transmitter itself. So kat sini boleh jadi HDMI in. Okay. Sebelah sini pula kita ada loop out. Okay. So instead of dia wirelessly out, dia pun ada out juga kalau korang nak repetition, nak repeat lagi banyak transmitter ataupun nak repeat lagi banyak output. Dekat sini kita ada power button dan reset button. Okay. Belah belakang dia adalah battery plate untuk 2-pin NPF battery. Kemudian dekat bahagian depan kita ada screen dan ada sedikit button lah, atas bawah dan select button. Okay, dia akan auto on. So dia macam ni lah lebih kurang. Okay, semua detail kat sini. Channel berapa, dapat output berapa, dan tunjuk bateri ni dan connectivity. Dan berapa receiver yang connected with it. Okay, ini receiver dia daripada VRRIIS. Dekat depan ni ada beberapa button. Kanan kiri, select button. Ada screen, kat sini tulis receiver RX. Dan datangan dua antena. Antena dia sampai 5G, maksudnya dia punya connectivity dia very stable. Cuma this one hanyalah support sampai 1080p saja. Channel berapa kita punya image visual data, connectivity dia dan bateri. Dekat sebelah sini ada power button dan boleh power up by USB-C. Reset button kat sini ya. Okay, sebelah sini kita ada 1/4 inch punya screw, UVC out dan HDMI out. So basically it works like this, macam ni. Dekat dalam ni dia ada bawa data UVC dan HDMI juga. Dia datangkan dua package, iaitu dapat satu receiver ataupun dua receiver.
Okey, dan benda ni juga membantu aku untuk dapat visual daripada Pocket 3 and then aku outputkan dia dan masuk ke dalam image transmitter yang aku trust iaitu HoloLens. So bila aku masuk dekat HoloLens baru dia boleh pergi lagi banyak ah. Sekarang ni aku nak tunjuk korang macam mana nak install dia, macam mana nak pakai dia. Very simple saja. Okey, yang pertama sekali korang kena ada Pocket 3 and then this one kau just power up dia akan auto on kan. Okey, begini. Korang connect saja transmitter daripada VRRIIS ni ke Pocket 3. Okey, dia dah dibuat cantik dah tu. So, terus cucuk dan lock. Bateri ni juga boleh jadi charge. Nampak? Dia tengah charge. Okay. So, along the way dia power up this transmitter, dia juga charge your Pocket 3. Jadi, korang boleh shoot all day night lah. Okay, simple je. Korang on dan dia akan tanya webcam. So, korang tekan dekat webcam. Terus jadi. So dekat bawah ni dia dah tulis dah webcam 1080p. So korang dah dapat dah. Alright? Dia dah ada dapat input dah dekat sini dan korang dah boleh dapat image transmitter Pocket 3. So kalau setup aku akan letak this one dan aku akan pergi layan aku punya MCP setup begini lah. Okay guys, so aku dah setup. Korang boleh nampak kat sini is a receiver. Dan ini dah separate, okay, dah separate nampak tu. Right. Kamera tu record sana. So aku pun tengah record dekat Pocket 3. So ni Anas, aceh. Dah tak record pun. Alright, so korang boleh tengok dekat kamera tu di mana aku bawa jalan-jalan wirelessly. Aku tunjukkan studio sepah sikit. Kat sini kita ada okay, set Kongsi Terang is a podcast. Kongsi Terang, subscribe. Okay, kita ada studio. Dan kat sini kita ada sedikit lah jual-jualan masa raya kan. Kita jual-jual baju sikit kat sini. Okay, so beginilah jalan dia. Macam ni lah setup dia. So, aku suka sebab dia minimalist. Dia tak perlu bulky kabel dan sebagainya. Aku boleh terus begini sahaja. Okay. Dan aku suka sebab dia pakai kau tak payah nak beria. Sebab dia pakai gimbal kan. So kau bayangkan kalau aku layan MCP konsert ke, aku terus dapat visual gimbal ni dengan setup yang sebegini. Boleh dikatakan on the real time this one lah. Okay. Yang footage lagi satu tu kita tengok delay dia macam mana. Okay. Okay, apa yang aku nak highlightkan kat sini adalah macam mana kita nak transmit Pocket 3. Macam mana kita nak transmit Pocket 3 ni wirelessly kepada HDMI. So, bila kita masuk HDMI ataupun SDI, ada banyak possibility yang kita boleh buat. Aku dah berada di luar studio, which is studio aku kat sini. Okay, kalau korang boleh search Honeywood Lab dekat Google, Honeywood Lab. So first kau sampai je dekat Southville ni. Dekat sini ada RB, situ KFC, RB. Dia lorong di antara dua mamak. So sini ada RB, dekat sini ada Sultan. So masuk sini, korang nampak ada kedai vape ni. Studio aku kat atas ni. So daripada sini juga korang boleh guna dia punya features, which is boleh zoom. Okay, tu Anas. Okay, nampaknya daripada apa yang Anas ni, Anas tengah nak rekod aku daripada sini. So Anas rekod aku daripada sini nak tunjukkan aku berada di luar. Dan tak ada apa-apa info lagi daripada Anas. Maksudnya connectivity masih steady. Okay. So kita boleh selfie. Aku try untuk pergi sampai ke blok ni dia ada halfway kat situ. Kita pergi sampai half sana .
Dan aku berada di sebelah sini, bukan kat blok ni, aku kat blok sini. Oh, aku lupa guys. Basically aku boleh je check dekat produk, dekat dia ada tulis okey, kat sini dia dah tulis receiver dah kosong. Maksudnya dah lost connection lah. Bagus. Okay, so bila aku jalan dekat sikit, aku tengok je dekat bahagian bawah dia ni, kalau dia naik satu, maksudnya dia dah connect balik. Okey. Sampai dekat sini. Okey, sampai dekat sini dia connected balik. So dia dah pergi. Dia dah receiver tu dah pergi satu. So sampai sini saja. Dengan aku rasa is quite jauh juga. Aku tak tahu berapa meter di sini, tapi untuk tempat yang sibuk begini, setiap bangunan ni akan ada wifi. So dia claim dia 5G, I don't know, but untuk this kind of distance aku rasa suitable je untuk aku nak main macam MCP dan sebagainya, cukup memadai lah. So jom kita balik semula ke studio. Okay, tu dia. Aku tak nak pergi sedetail macam berapa jauh dia boleh pergi, berapa clear dia boleh pergi, lag ke tak lag. Aku tak perlu pergi detail itu, sebab objektif aku adalah macam mana aku nak gunakan Pocket 3 ni jadi HDMI, so that aku boleh masuk dalam aku punya switcher. Sebab aku nak gunakan Pocket ini dalam aku punya MCP setup. Okay, secara overall aku sangat berpuas hati dengan features yang dia bagi. Harga, saja je aku letak harga kat belakang. Harga untuk package ini, satu transmitter dan satu receiver, harga dia hanyalah dalam RM1,000. Converter UVC kepada HDMI ni agak mahal, 700-800 ke atas lah. 1080p je. Kalau kau nak pergi 4K dan sebagainya, itu dah harga lain lah. Dan itu saja video kali ini. Thank you for watching. Aku Jasmine Muhammad Zain. Jangan lupa subscribe dan tulis. Assalamualaikum. Impian menjadi filmmaker sejati dari hati ke lensa kisah jadi reality. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti. Review dengan pengalaman dan ilmu, The Two Lane by Two Lane Signature. Jom subscribe sekarang. Oh na 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 na, The Two Lane. Impian menjadi filmmaker sejati dari hati ke lensa kisah jadi reality. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti.